Welcome back to my channel. Okay, hari ni 19 hari bulan 2. So first day puasa. And it just happen kita orang pergi buat IC sebab Adina punya birthday like 9 hari bulan 2 gitu. So di sini ada RTC dekat near KB Mall. So pagi ni we drive from Bacok datang ke Kota Baru nak buat IC Adina. Jom vlog hari ni buat IC Adina and nak cari misi semalam yang gagal tu, gulai kawah. Jom kita tengok episod kali ni. Jom. Oh cantik lah. Itu see you Kota Baru. Dah sampai. Sebelah KB Mall. Tadi Wani mesej aku, dia cakap kita kena naik tingkat 1. Sekarang kat pukul 10. Dah sampai. Oh, besar ni. Luas. Tingkat 1. Ada eskalator. Ni eskalator mampu. Aduh, jenuh. Daripada eskalator korang akan jumpa klinik Satu Malaysia duduk. Lepas tu LHDN. Ada DTC. PTPTN. Pendaftaran kat mana? Cari pendaftaran. Oh, vending machine. Oh, sini JPN. Sampai dah JPN. Ada orang ni dah ambil nombor. Tunggu dah. Penuh. Penuh ke? Full house. Nombor dah ambil 8010. Sekarang nombor 1049. Berapa lama nak tunggu dah. Kesilapan kita orang datang sini, kita tak buat appointment awal. Macam hari tu yang masa aku punya IC chip tu rosak, aku dah buat appointment early. So kalau siapa yang dah buat appointment early untuk JPN ni, orang boleh cut je. Tapi yang walk ini kena tunggu lah. Jadi nombor 8010. Tunggulah pukul berapa habis. Sekarang pukul 9.45, 9.46. Kita tengoklah pukul berapa kita habis urusan hari ni. So peringatan kalau datang JPN ni, buat booking awal. Ramai orang. Okey, update terkini 10.22. Adina dah settle, dah ambil gambar apa semua. Cumanya sekarang ni dia ada bagi masa 10.50 sekarang. Kena datang balik kaunter, ambil nombor baru dan lepas tu ambil IC. Okay lah, pretty good lah, not that long lah. So itu current update lah. Nanti kita tengok lagi lama tu nak siap IC nya ataupun kena tunggu lagi. But my instinct rasa macam just collection sahaja. We'll see how. Okay, sekarang dah pukul 11. Urusan dah settle, IC pun dah ambil. And just to recap balik, tadi kita sampai pukul 9.30. Sekarang pukul 11. 10.30 sejam. Tambah lagi setengah jam, 1 jam setengah. Settle, Adina dapat IC baru. So pada aku a good deal lah. Adina dah ada IC baru. So settle lah. Lepas ni kita tengok nak cari misi yang lain. So it will be a different video. So video ni aku akan end. So this is my vlog for balik kampung punya series lah. So seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.